Okey, kompresor saya gantung nanti nak spray saya akan gantung cairan tepak untuk gantung. Nanti nak spray kan, tak boleh spray ada tali. Nanti saya reka macam mana tu. Yang pasti gas tak nak buang sebab saya geng ekor sejuk getah geng, sejuk sangat-sangat. Saya nak buka angin, nak buka gas, nanti nak pasang balik aku tak jadi dah. Pusing juga. Selagi boleh try selagi boleh tak buang, kita try dulu. Rasa tak ada masalah lah nak spray ni. Kalau ada kondenser apa ni, tak ada masalah. Dah luas lah. Sekarang ni, ni satu lagi saya buka juga ni. Cuma ni tak buka saya akan balut untuk spray. Ada masalah juga sikit ni. Tak masalah. Bunyi lah. Tapi taklah terlalu teruk. Tapi dah ada masalah sikit. Okay, basuh sambil gosok. Saya sampai cuci. Sampai jelah hitam ni. Okay, yang saya dah sembuh poster. Saya sembuh dulu lah. Sebab saya tak buka. Jadi saya sembuh macam ni lah. Saya malas nak buka Jadi sembuh dulu lah. Baru sembuh ni. Baru nak sembuh ni masuk susah sikit nak balut dalam ni. Kalau kita sembuh dulu, kita boleh balut mudah nak balut ni. Macam dalam tu susah. Kita nak balut. Kalau sembuh ni dulu. Okey. Kan ni saya nak balut saya langkah-langkah je kan. Saya tunjuk balut apa ni. Ni buka getah ni, buka semua. Okey, ni. Kejap lagi kau tengok ni macam mana saya buat ni. Saya nak usaha juga tak nak buka ekor. Okey, saya dah siap balut dah habis siap balut. Tapi yang ni tak balut susah yang nak balut. Sebab tepi ni. Saya nak buka. Nak buka terus je lah. Aduh, susah kerja je ni. Nak balut ni susah. Celah ni kan. Dan ni saya gantung dengan kering. Gantung. Okey, boleh je, tak masalah. Okey. Jangan bagi kena tepi tu dah. Yang ni pun tak kena. Yang ni pun tak kena. Okey. Nak buka poster ni tak sebenarnya tak payah. Tapi kereta ni kecil sangat jadi payah sikit. Kena buka klip ni. Nampak tak? Tu. Tu. Celah dengan abang ni. Tarik satu klip ni. Tu. Yang tu. Aduh, tak apa tu. Itu. Lepas tu tarik. Tolak sak tu. Macam biasa. Macam kereta ramai. Yang tu ya. Lepas tu buka skru 4 biji tu. Nampak? Tu. 1, 2, 3, 4. Tu je lah nak buka. Okey. Okey ni skru dia. Nak dia 4 biji guna bayar panjang ni. Nanti nak pasal pun hollow dengan tangan pun boleh. Tapi masuk dengan tangan boleh. Tapi kalau saya masuk macam ni je. Lepas tu hollow pusing. Sambil pusing dalam tu. Okay, saya tak boleh tunjuk cara ni. Sepit sangat. Mudah je. Lepas tu tarik keluar je. Oi, tak mudah kan nak cabut. Tak kena okey. Kalau tak juga paksa kita kena ketuk dia punya sak yang kita buka anak tu. Lepas tu okey ya. Okey, dah buka ketak juga ni. Saya ketuk ketuk sini, masuk sini. Sini tak nak ketuk sebab dia terlindung besi kat dalam tu. Ketuk ni. Kayu ketuk sebab kalau hammer susah dan tak mau nak kayu. Okey. Dapat nyecat balik. Tapi okey. Tak masalah. Cat dah kan ni kena cat pun. Tapi ada gas sikit sikit. Karak dalam. Okey, yang dah ready untuk spray yang kuning-kuning saya dah spray ni. Yang ni yang epoxy punya tempat karak. Spray epoxy dulu tempat karak tu. Lepas tu baru primer. Tapi saya tak tunjukin semua ni. Video dah full. Memori dah full telefon ni. Aduh. Tapi epoxy ni kalau sembuh sebiji pun boleh, masalah Tapi saya sembuh tempat karak je. Macam kat bateri lah. Banyak saya sembuh situ. Okey. Ni spray saya akan pasang bergaru lah. Okey, dulu saya nak pasang pun ni, saya nak pasang dulu lah. Pasang pak saya buka di wall penutup apa yang hitam kan. Saya akan buka dulu lah. Pak buka pula lah, pasang semua. Nanti kalau ada enjin kan nanti susah pula. Lepas tu saya pasang ni. Ni kena ada cara sebenarnya kan. Kalau nak pasang ni. Kejap. Okey, saya buat video ni kat mana tah ni. Saya lupa dah lama lah. Sibuk sangat sekarang ni.
Okey, sekarang dah siap. Siap cat nyebin warna ni. Warna cat nyebin sebenarnya warna saya nak body, nak cat body. Sebab tu cat NGB dulu warna ni nak try. Tapi lepas menengok tengok ya sodoh pula warna ni. Warna tu okey tapi metalik banyak sangat. Tak suka metalik banyak-banyak. Biasa-biasa je nak. Okey. Okey, saya akan buka balik tan, lepas tu pasang buster, mabrik ni. Lepas tu saya nak pasang je. Nanti pasang poster ni saya tunjuk sebab nak pasang susah juga. Sebab dia lari lubang dalam lubang nyebin ni lari Okey, cara nak pasang saya tunjuk Okey. Subframe pun dah siap cat Di body tak tahu nak cat warna apa. Warna ni tapi tak ada metalik ataupun warna lain tahu lagi ni. Nak selesai enjin dulu baru kita fikir belakang sebab belakang pula lah ke body. Sebab body pun ada satu pintu saya nak ganti tu. Pintu tak sampai lagi. Pintu yang belakang kanan tu dah repuk. Okey, saya nak buka dulu balik kanan ni. Okey, saya dah pasang benda-benda kecil part-part kecil penutup apa semua ni Saya rasa saya tak boleh tunjuk habis macam nak pasang apa. Sekarang ni saya tunjuk yang susah-susah je kan sebab saya dah pening buat video ni. Tak tahu kat mana lah. Sekarang ni saya nak tunjuk benda-benda yang susah. Rasa susah lah sikit. Macam ni saya tunjuk ni pasang booster ni. Sebab masa kita buka ni dia lari bracket steering dalam tu dengan engine bay ni over engine bay ni dia lari tengok tengok. Dia lari. Tak sama tu. Lari. Jadi memang susah nak masuk ni. Jadi korang kena longgarkan beberapa nak screw ni macam ni longgar je yang buka. Longgar je macam ni. Ni. Buka ada berapa banyak juga ni mana biji lah. Mudah nak pasang. Lepas tu pasang balik ketatkan balik Selepas pasang poster ni. Okey. Lepas tu satu lagi korang kena sini ni kena lapik tak nak bagi cara. Okey, ni punya poster depan ni ada gasket tau. Sini. Ikan stiker duduk atas tengok dia buat depan tu ada buat sat ni depan dia tu tak ada thread kan. Standby lah tak nak bagi thread tu loose. Kau masuk sengit ni sengit. Okey. Sini hati-hati juga ni. Okey. Dah cakap hati-hati dah kena juga sikit. Sikit aduh. Sini lepas. Okey, masuk dalam pasang skru Okey, dah masuk tu. Dapat biji nak skru pula dah. Nak dah pasang nak siap 4 biji ni. Ni. Okey. Kita cak sikit ni. Tak nampak pun kalau tengok jauh tak nampak pun. Kita tak perhatikan. Sikit je. Tapi saya tak boleh Kita cak sikit ambil cat ni sikit je. Biasa kan clear murah macam ni. Okey, yang 3 biji saya dah pasang nak tu. 1, 2, 3 cuma yang satu tu. Yang atas ni satu tu. Dia susah kan. Nak pasang nak ni. Nak masukkan nak boleh tapi nak masuk ke panah tak boleh. Masuk boleh Jadi kalau korang tak nak buka mesin dia sebab dia tahan dengan mesin ni. Punya tahan dengan mesin ni. Jadi korang kena ada macam ni. Kepala lembek macam ni. Ni. Mudah ada macam ni mudah kepala lembek Okey, booster dah siap. Satu lagi ni saya susah sikit nak masuk ni. Tarik sebelah kiri, tarik brake sebelah kiri ni. Ni. Sebab dia lalu ikut sini. Lalu ikut sini. Pergi sana. Okey, yang ni kita kena somak dari ni, dari lubang. Okey kan. Angkat wayar ni yang duduk sini jatuh tadi. Jadi kita angkat untuk baik lalu ikut sini. Di bawah ni. Ni. Naik ke sini. Kalau masa wayar ni jatuh kita pasang ni nanti nak angkat wayar ni susah Okey, cara dia kita kena ni. Nak masuk ni masuk ni. Masuk ke sini. Jadi kita kena
kena pusing-pusing ni. Pusing tengok. Tengok macam mana. Kita pusing masuk dalam. Kita pusing. Macam tu kan. Saya nak tunjuk tali Sudah tepat nak letak kamera. Duduk macam ni sini. Sini. Duduk. Ni. Nanti benda ni kita tahu bagi tak nak jatuh kita tolak ni. Lepas tu naik sini.